Harga emas 3 Februari 2026. Harga emas semalam memang pening, kejap naik, kejap turun, memang nak muntah macam naik roller coaster. Harga emas setakat pagi ni dia agak stabil, ada naik turun dia tapi tak seperti semalam yang terlalu tinggi dan terlalu menjunam kenaikan dan penurunannya. Harga emas hari ini setakat jam 10.15 pagi berharga RM669 untuk 1 gram. Ini adalah harga emas berketulinan 999 di akaun Gap Public Gold. Di akaun Gap ni yang menariknya, yang bestnya, saya, tuan-puan, anak-anak kita tu kalau dah ada akaun buat secara percuma, boleh mulakan tabungan kumpul emas sikit-sikit serendah RM100. Betul, ada je RM100 dah boleh dah mulakan tabungan emas, duit raya ke, duit salam kaut ke, duit pakcik-makcik bagi dekat surau ke, duit akikah ke, duit pergi kenduri ke, kan? Boleh simpan sikit-sikit, bina tabung untuk diri sendiri dan anak dari sekarang. Tabung apa? Tabung emas. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai simpanan emas di Public Gold, boleh tinggalkan jejak, saya akan bantu dan bimbing sebaiknya.